Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa tu tengok? Nak sparring ke? Tadi saya perasan tadi, awak tabir sekali je kan? Maknanya awak tak buat tabiratul ihram kan? Yelah, saya nak cepat tadi. Kalau tak dapat rakaat. Tak boleh macam tu. Takbiratul ihram tu wajib. Itu kan rukun solat. Kalau tak buat, solat tak sah. Tak kira lah nak cepat ke, nak lambat ke. Bila nak masuk solat, wajib mulakan dengan takbiratul ihram. Lepas selesai takbiratul ihram, barulah ikut rukuk bersama imam. Itulah cara yang betul. Kalau rasa tak sempat nak rukuk bersama imam pun tak apa. Teruskan dia solat bersama imam macam biasa. Kemudian lepas imam bagi salam tu, tambah je lah satu rakaat yang menggantikan rakaat ditinggal tu. Itu pun susah. Yang tengok video ni, tekanlah butang follow tu. Jom Rifat Majid, RM5 betapa boleh tekan link di bio. Ada diskaun.